Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua murid-murid. Alhamdulillah bersama saya dengan Cikgu Ani untuk kita belajar tentang ilmu-ilmu dalam bahasa Melayu ini. Jadi semua apa khabar? Sihat? Dah makan? Baiklah, kalau semuanya dah sihat, dah makan, dah bersemangat. Jadi kita pun kena bersemangat jugalah untuk kita menuntut ilmu ni. Demi kejayaan anda semua. Jadi hari ini cikgu nak ajar apa? Hari ini cikgu nak ajar tentang topik berkaitan dengan frasa kerja. Apa itu frasa kerja? Tak apa, nanti cikgu akan rungkaikan apakah itu frasa kerja. Bukan berkaitan dengan frasa kerja, tapi cikgu juga nak rungkaikan frasa kerja dari aspek apa? Dari aspek berkaitan dengan laras bahasa, di mana laras bahasa masakan dan laras bahasa sukan. Ni yang suka tolong ibu bapa dekat rumah tu, dekat dapur tolong masak-masak, yang suka bersukan, inilah topik untuk anda sebenarnya. Okey. Jadi kita belajar sama-sama. Okey. Okey, jadi kita tengok yang pertama, apakah itu frasa kerja? Kita baca definisi ringkas dalam paparan di hadapan ni. Kita tengok sini. Frasa kerja ialah binaan ayat yang mengandungi kata kerja, struktur frasa kerja. Mengandungi kata kerja. Frasa kerja ialah binaan ayat yang mengandungi kata kerja. Maksudnya dalam frasa kerja tu kena ada kata kerja. Baru ia dikira sebagai frasa kerja. Tapi hari ini saya nak tekankan berkaitan dengan frasa kerja dengan satu objek. Satu objek tu apa pula? Kita tengok sama-sama. Ni struktur frasa kerja. Frasa kerja tambah satu objek. Bermaksud kata kerja tambah dengan kata nama. Kata nama ini mestilah objek. Tak faham lagi? Tak apa, kita tengok kotak yang cikgu dah sediakan di bawah. Okey, memotong, mengayuh, merebus. Semua ini kata kerja ke, kata nama ke, kata adjektif? Bagus. Semua ini ialah perbuatan. Okey, jadi bila dikatakan perbuatan, ia dalam kategori kata kerja. Okey, itu kata kerja. Kita tengok pula, memotong. Memotong apa? Memotong bawang. Bawang ini adalah objeknya. Mengayuh apa? Mengayuh basikal. Basikal ini ialah objeknya. Merebus apa? Merebus telur. Telur ialah objeknya. Okey? Jadinya objek itu pula mestilah terdiri dalam kata nama. Jadi bawang, basikal, telur ini semua kata nama. Okey? Tak bolehlah jadi memotong indah. Dah tak boleh dah sebab indah tu kata adjektif. Dia kena memotong kata kerja, objek mestilah kata nama. Memotong bawang. Bawang ialah kata nama. Barulah jadi frasa kerja. Okey? Kata kerja dengan satu objek. Okey, boleh faham semua? Alhamdulillah. Kalau faham, kita teruskan. Okey. Laras bahasa formal. Okey, apa itu laras bahasa? Laras bahasa formal ialah gaya bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi. Situasi rasmi, okey? Seperti pembentangan, ucapan dan penulisan akademik. Okey, bahasa ini menggunakan ayat lengkap, kosakata dan struktur yang teratur. Okey, beza formal dengan tidak formal. Kalau formal adalah situasi-situasi seperti pembentangan, ucapan, penulisan akademik, istiadat convocation, itu semua formal. Kalau tidak formal, macam kita tengah bercakap dengan rakan-rakan kita. Contoh, awak nak pergi mana? Awak nama siapa? Itu dalam konteks tidak formal. Okey? Okey. Ciri-ciri umum dalam bahasa apa? Pertama, kosakata mestilah baku. Tak boleh guna bahasa pasar ataupun kolokial. Sesuai dengan situasi rasmi. Kalau kita nak mempromosikan sesuatu, itu tidak rasmilah. Menggunakan ayat lengkap dan gramatis. Ayat mesti lengkap dan gramatis dan perlu menggunakan frasa kerja tambah satu objek. Okey, contoh ayat formal. Kita tengok. Kita lihat dalam dua laras bahasa yang cikgu nak tekankan pada hari ini, iaitu laras bahasa masakan dan laras bahasa sukan. Kalau laras bahasa masakan, mestilah dalam konteks masakan. Dan kalau sukan, mestilah dalam konteks sukan. Tak boleh kita kalau laras bahasa sukan, cerita pasal sukan, tiba-tiba awak nak cerita pasal apa? Pasal
pelancongan. Contohnya itu dah lain. Okey? Nak cerita pasal iklan, itu dah laras bahasa iklan, dah lain. Okey? Kita tengok formal dalam konteks pembentangan, kita ambil contoh. Laras bahasa masakan. Kami memotong ayam sebelum proses memasak dimulakan. Seterusnya kami merebus air untuk menyediakan sup. Ibu mencampurkan bahan-bahan ke dalam adunan. Okey, baik. Cikgu nak tanya kepada semua yang dengar video ini. Okey. Kami memotong ayam sebelum proses memasak dimulakan. Di manakah kata kerja yang terdapat dalam ayat ini? Okey, bagus. Memotong ialah kata kerja. Apa objeknya? Dia potong apa? Dia memotong ayam. Ayam ini kata nama ke kata adjektif ke kata kerja? Kata nama. Jadi, kata kerja tambah objek yang terdiri daripada kata nama, jadilah frasa kerja dengan satu objek. Jadi, kami memotong ayam sebelum proses memasak dimulakan. Memotong ayam ialah frasa kerja. Faham? Okey. Tengok dalam bahasa sukan pula. Para pemain melakukan regangan sebelum perlawanan bermula. Pemain menendang bola ke arah gawang gol. Jurulatih memberi arahan kepada pasukan. Okey, kita tengok. Pemain menendang bola ke arah gawang gol. Di manakah frasa kerja? Okey, di manakah kata kerja dalam ni? Gawang bukan. Menendang. Menendang ialah kata kerja. Mana objeknya? Bagus, bola. Dia menendang apa? Menendang bola. Bola ialah objek. Bola kata apa? Kata nama. Jadi, ini merupakan frasa kerja dengan satu objek. Okey, dapat? Okey. Okay, ingat semua. Ayat tu mesti dalam konteks formal. Bukan tidak formal. Okey? Okey. Laras bahasa masakan. Okey, seperti yang cikgu cakap, kalau laras bahasa masakan ini sentiasa digunakan dalam masakan. Mestilah digunakan dalam demonstrasi ataupun penerangan masakan. Biasanya laras bahasa masakan ni kita berfokuskan kepada proses ataupun langkah. Macam mana, bagaimana kita nak masak nasi goreng. Macam mana kita nak masak ayam masak merah. Sedap, cikgu pun dah lapar bila cakap pasal ayam masak merah, ayam masak kicap kan. Contoh frasa kerja tambah satu objek dalam konteks formal. Memotong kata kerja, sayur-sayuran ialah objeknya, iaitu kata namalah. Menggoreng ikan, merebus air, mencampurkan bahan-bahan. Nampak tak yang warna purple ni, yang warna ungu ni semua kata kerja. Yang warna pink ni semua ialah kata nama dan ia juga objek bagi kata kerja tersebut. Okey, contoh ayat formal. Seterusnya, kita memotong sayur-sayuran sebelum dimasukkan ke dalam kuali. Okey, cikgu nak tanya. Kalau kita, ayat ni betul ke tak? Dalam konteks formal awak masukkanlah sayur-sayuran tu dalam kuali. Itu konteks formal ataupun tidak? Bagus, jawapannya tidak. Sebab konteks tidak formal yang saya katakan tadi tu ialah saya tengah bercakap dengan kawan saya. Tidak formal. Okey. Konteks formal dia buat dalam bentuk, konteks formal yang saya tunjukkan contoh ni ialah pembentangan. Maknanya secara formal, secara rasmi. Ayatnya tersusun dan kemas. Seterusnya kita memotong sayur-sayuran sebelum dimasukkan ke dalam kuali. Itu formal. Okey, seterusnya. Contoh, okey, laras bahasa masakan. Okey, maaf cikgu typo kat sini. Laras bahasa sukan. Digunakan dalam penerangan aktiviti sukan. Okey, kalau sukan mesti berkaitan dengan sukan. Contoh, frasa kerja, melakukan renggangan, menendang bola, mengayuh basikal, mengangkat beban. Warna pink ni semua objek bagi kata kerja yang warna ungu tersebut. Okey, contoh yang formal. Sebelum permainan dimulakan, atlet perlu melakukan regangan untuk mengelakkan kecederaan. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, boleh Okey, alhamdulillah. Okey, contoh ayat dalam pembentangan ni macam mana cikgu? Okey, contoh masakan. Dalam langkah pertama, kami memotong bawang dan menggoreng ayam sehingga masak.
Sukan. Sebelum pertandingan, para pemain melakukan regangan dan menendang bola untuk pemanasan badan. Nampak tak? Ayat dia lengkap dan dramatis. Kalau tidak formal, dia akan jadi macam ni. Nanti kami akan potong bawang dan kami akan goreng ayam tersebut sehinggalah masak ya. Nanti sebelum pertandingan bermula, kena lakukan regangan lah. Dan pemain perlu menendang bola untuk pemanasan badan. Itu dah tidak formal. Sebab kita bercakap macam bercakap secara biasa, kolokial. Kalau formal, dia perlu teratur dan dalam situasi yang rasmi. Okey? Nampak tak beza tu? Nampak? Okey, Alhamdulillah nampak. Bagus semua. Okey. Kesalahan yang biasa murid buat. Okey. Murid-murid, okey. Fokus apa yang cikgu nak tekankan ni. Ini kesalahan yang sangat biasa yang murid-murid akan lakukan. Pertama, tidak lengkap objek. Kedua, bahasa tidak formal. Okey, dia tendang je. Ini dalam konteks yang tidak formal. Sebab itulah salah. Kita nak cari dalam konteks formal. Dia menendang bola ke arah gol. Itu formal. Memasak. Okey, ini dia tidak dia tendang je, dia menendang bola kat arah gol dalam konteks dia. Bahasa yang tidak formal, penggunaan bahasa yang tidak formal. Kalau yang kedua ni, memasak. Maksudnya tak apa, dia tak lengkap apa. Dia tidak lengkap objek. Mana objek dia? Dia memasak apa? Memasak nasi. Objeknya mana? Objeknya ialah nasi. Okey, nasi ini ialah objeknya. Okey, jadi perlu ada objek bagi kata kerja. Objek tu mesti kata apa? Mesti kata nama. Okey? Okey, seterusnya. Jadi, apa yang kita belajar pada hari ini murid-murid? Pertama, kita dapat belajar apakah yang dimaksudkan dengan frasa kerja tambah satu objek. Kata kerja tu mestilah bersama dengan satu objek. Memasak, menanak, nasi. Contoh, menanak kata kerja. Nasi ialah satu objek yang ada dalam frasa tersebut. Okey, kedua kita dapat apa? Dapat tahu apakah itu laras bahasa masakan. Yang ketiga kita dapat tahu apa itu laras bahasa sukan. Kalau laras bahasa masakan digunakan biasanya dalam menerangkan cara-cara ataupun langkah-langkah untuk memasak. Laras bahasa sukan biasanya digunakan dalam konteks sukan. Yang terakhir sekali kita dapat belajar tentang ayat formal. Apakah itu ayat formal? Apakah itu ayat tidak formal? Ayat formal digunakan untuk pembentangan. Okey. Jadi pengganaan pula. Okey. Jadi penggunaan frasa kerja yang betul ini dapat membantu penyampaian pembentangan menjadi lebih jelas dan berkesan. Okey. Setakat ini semua faham? Okey. Kalau tidak faham, boleh tanya cikgu. Okey, boleh hubungi cikgu. Okey, ataupun boleh type di ruangan komen jika ada sebarang persoalan yang ingin ditanya kepada saya. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih semua. Semoga berjaya. Okey, semoga berjaya dalam apa-apa yang anda hadapi dan peperiksaan yang hadapi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, terima kasih.